Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak goreng ikan bawal emas dengan mudah dan ringkas. Tapi hasilnya rangup dan sangat sedap. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Mula-mula, ikan bawal emas yang dah dibersihkan saya masukkan ke dalam mangkuk besar. Kemudian, letak serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Gaul rata supaya semua bahagian kena. Perap sekejap bagi rasa meresap. Lepas tu, panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, masukkan ikan perlahan-lahan. Hati-hati supaya tak terpecik. Goreng guna api sederhana selama lebih kurang 4 minit setiap bahagian atau sampai warna keemasan dan rangup. Bila warna dah keemasan dan kulit kelihatan rangup, boleh angkat dan toskan atas tisu dapur. Ikan bawal emas goreng kita siap untuk dihidang rangup di luar, lembut di dalam. Sesuai sangat untuk dimakan dengan nasi putih panas-panas dan sambal belacan. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video masakan ringkas macam ni. Jumpa lagi. Selamat mencuba.